Ramai yang minat JDM, minat konti, sampaikan impian. Kadang tak mampu pun kan. Itu nak menunjuk ke orang. Sebenarnya benda tu orang tak nilai pun. Sebab aku terfikir tau, sejak aku duduk Aloyan dan bila kereta masuk dan bermula 30k sampai 45 juta. Kadang-kadang aku buat kajian aku sendiri. Ada dua sebab kenapa orang memilih kereta-kereta idaman ni. Itu sebab minat pemanduan dia, bunyi enjin dia. Kajian McKinsey ni 80% pemilik mewah beli sebab joy of driving. Nombor dua dia sebab nak tunjuk kejayaan di media sosial, kononnya dah kaya sangat. Inilah diri pakai kereta ni untuk sendiri ataupun nak impress dekat orang. Aku mampu bukan setakat emas je. FL5 pun aku boleh beli. Tapi menyasalah sikit nak bayar bulan-bulan tu kan. Starting 2-3 bulan mampu. Baju di badan sendiri. Bila korang datang sini tengok bermacam-macam jenis kereta yang canggih-canggih ni kan, korang tanya harga dulu. Jangan risau. Harga kita sama je, RM10 je.